Okay guys, untuk video hari ni kita nak unboxing satu lagi barang yang kita nantikan guys. Dalam video sebelum ni korang boleh nampak perbezaan lepas kita tukar cat bag. So kat dalam kotak ni kita ada front part dan dia punya down part. Panjang guys Ini front part untuk GI Yaris. Daripada catalytic converter sampai ke pipe tengah. Daripada Max Racing sama, kita dapatkan satu set full system untuk GI Yaris ni daripada Max Racing. Ni dia punya down part guys. So down part dia kena pasang sekali dengan front part tu sebab sizing daripada Max Racing ni dia dah tukar tau guys. Bukan lagi sizing standard yang GI Yaris. Sebab tu korang kalau nak beli down part dia kena sekali dengan dia punya front part. Daripada front part ke belakang tu dia dah ikut size yang sama. So size ni lah, size ni berbeza dengan original punya sizing. Lawa guys betul-betul cantik guys. Korang boleh tengok build quality yang diorang bagi guys. Diorang punya welding lipan diorang, lawa betul lah. Semua dia punya welding memang kemas. Ini logo daripada diorang dah level Jepun punya down part guys. Dan harga yang korang akan dapat untuk Max Racing ni, saya boleh katakan separuh, lebih daripada separuh lebih rendah daripada down part Japan guys. This one catless so korang boleh tengok lubang tak ada cat langsung. Dan sebenarnya this one cheap untuk guna dekat track, tapi tak apa, dia guna guys kat Malaysia boleh pakai guys. Untuk front part, korang kena cabut dulu skru yang tengah ni guys. Okay guys, kita longgarkan dulu. Untuk protection plate ni, korang kena longgarkan part skru dulu. Satu bracket kat tengah ni yang akan ganggu untuk front pipe ni keluar. Jadi alang-alang korang cabut sekali guys. Sebelum korang tanggalkan pipe depan ni, korang perlu longgarkan dulu guys benda ni. Sebab nanti bila kat bawah dah susah nak longgarkan. Longgarkan dulu auto sensor ni. Okay, longgarkan dulu. Dan korang tak perlu pusing, nanti wire ni akan terbelit. Untuk GI Yaris ni dah ada soket kat sebelah sini. So soket ni just unplug saja. Korang kena tekan sebelah belakang, kemudian tarik slow-slow guys. Ni unplug auto sensor. Dan kat sini ada satu nut 12 saya rasa ni. 10 nut 10. Korang just longgarkan, cabut sekali dengan bracket-bracket tu. Okay. Longgarkan. Sekali guys, auto sensor tu keluar sekali. Tak perlu nak buka dekat sini. Dia akan tergantung. Sekarang ni kita nak keluarkan dua nut yang pegang front pipe ni dengan down pipe. Yang ni agak sedikit sempit. So kita perlukan extension. Ada dua skru guys kanan dengan kiri. Korang perlukan extension yang panjang sikit untuk korang longgarkan skru ni guys. Skru pertama dah berjaya keluarkan. Korang jangan risau sebab dia masih lagi ada sangkut dengan getah kat tengah tu, dia takkan jatuh. Keluar guys skru dia. Okay, kiri kanan dah keluar. Jadi untuk front pipe ni dah boleh keluar guys Cuma dekat sini je ada lagi gantungan daripada getah original ni. Jadi kita kena asingkan dia, slide dia keluar, dan korang dah boleh keluarkan dah pipe tengah ni. Getah ni korang cocok je daripada pakai skru ke depan, slow-slow. Cantik guys. Keluar dah front pipe kita. Slowly pusing. Make sure auto sensor ni ikut sekali guys So ni dah front pipe dengan auto sensor sekali. Yang tengah ni adalah filter ni bukannya catalytic converter. Yang ni adalah filter. Cat masih lagi kat ujung dekat down pipe. So sekejap lagi kita akan keluarkan bahagian tu pula. Okay guys, untuk down pipe ni bahagian yang paling mencabar guys.
Sebab dia punya clamp tu, V-clamp, V-band tu duduk dekat ujung, agak sempit. Korang perlukan kesabaran untuk masuk kat celah-celah tu guys. Yang perlukan tangan yang kecil guys. Tangan saya besar sangat, so kita perlukan tangan mamat. Inilah proses dia. Betul-betul seksa guys. Kalau buat ni saya rasa korang rasa lebih baik korang hantar kedai guys. Kat sini tak senang lah tengok muka mamat guys. Okay guys, kita dah berjaya longgarkan guys skru yang kat belakang tu. Betul guys. Boleh guys, kita boleh buat guys. Walaupun mencabar tapi pasti boleh buat guys. Pakai Richard dia dah longgar, korang boleh longgar pakai Richard dia punya V-band tu. So dekat situ je satu yang pegang keseluruhan downpipe ni. Dengan ada satu skru kat sebelah sini kalau korang nampak kat situ ada satu skru. Untuk skru yang sebelah bawah ni guys, kita boleh buka daripada bawah guys, tanpa perlu daripada atas. So just longgarkan je. Lepas tu pakai spanner. Pakai bolt Yes. Longgarkan pakai bolt. So sekarang saya dah ada pembantu mekanik baru Mamat. Dan panas je. Aduh, dah tak boleh pusing. Ada kain ke? Ui, panas je. Budak kecil ni keluar pun guys. Tapi kita ada masalah baru guys. Macam dia gemuk daripada tempat guys. Macam keluar dia. Dia punya bukaan dah habis guys. So baby tak boleh keluar. Masalah dia. So mak dia tak boleh teran guys. Masalahnya dia gemuk. Baby kecil besar daripada lubang ni tu. Ui, ada ni tu. Ada ni apa? Lagi satu apa dia panggil tu? Sensor. Bukan sensor. Apa dia panggil tu? Betul-betul auto sensor. Atas tu. Ini untuk auto sensor sebelum cat. Kau kena tekan dan unplug dulu guys. Barulah boleh. Okay, settle. Pelan-pelan kita tolak dia keluar. Lepas kita dah cabut dia punya downpipe tu guys, ada masalah baru. Ruang untuk keluarkan downpipe tu tak cukup besar guys. Jadi apa yang kita try buat sekarang ni, untuk try buka bracket yang cover dry shaft ni. Kita tengok macam mana. Andai kata boleh bagi dia ruang, so kita dapat jalan lah nak keluarkan dia. Tadi kita dah silap buka skru guys. Rupanya nak buka cover ni. Okay, kita kena buka, ada dua skru guys, kiri kanan yang pegang bracket untuk cover dry shaft ni guys. Sana kita dapat longgarkan skru. Nampak ni? Kita boleh buka bracket ni guys. Cover yang menutupi laluan keluar downpipe tu. Tadi kita silap, kita buka tepi ni, dua skru. Rupanya benda ni tak boleh, dia melekat. Jadi dia ada satu bracket kat sebelah atas. Jadi guys, cara dia kena buka skru kanan, buka skru sini untuk kita keluarkan. Lepas tu pelan-pelan kita cuba tarik dia keluar. Rasanya lepas guys. Kita cuba pula buka cengkerang dia guys. Ini body ni. Ada betul begini. Okey dah. Kita guys, nampaknya dia dah lepas. Akhirnya guys. Dua pun guys datang ni. Nasib baik guys. Mamat dan kita orang berjaya guys. Keluarkan binatang ni guys. Untuk auto sensor ni, dia kena ada special tool tau. Dia tak boleh pakai tool biasa sebab dia minat kat sebelah dalam. So hari ni kita orang kat Zodak. Ni kalau korang nak cari specialist untuk proton ni dia guys. Semua proton dia orang buat guys. Nasib baik ada dia punya pakar gambar. Cun bang. Okay guys, tu dia. Ni kita rapatkan balik, masukkan balik dekat downpipe yang mag racing dia. So thank you pada Zodak guys. Kalau korang ada masalah dengan proton guys, ni cari kat Bandar Baru Bangi. Satu Malaysia guys datang kat sini.
Segala benda dia boleh buat, gearbox, boleh buat engine, turun engine dan segala masalah Proton dia orang settle. Korang boleh tengok sampai sana. Belakang tu, tepi, semua kedai dia orang guys. Dan semua kat sini Proton. Untuk gasket ni, yang ni sebenarnya daripada original punya position. Sebab Max Racing dia tak bagi gasket, mungkin tak perlu. Tapi saya fikir lebih baik kalau boleh dapatkan masuk gasket balik ni. Jadi ada satu masalah, sizing Max Racing lebih besar daripada yang original punya size. Sikit lah, dia naik sikit je. So saya fikir cara penyelesaian dia guys, kita buang satu layer besi kat dalam ni. Kita cuba buang besi ni, korang boleh umpil dia slow-slow. So buang dan potong separuh. Auto sensor ni yang lama kita transfer ke tempat yang baru. Dia dah siapkan extension So far kalau ada extension ni sepatutnya dia boleh kurangkan masalah check engine menyala tu. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Korang just pusingkan slow-slow. Settle, kita transfer auto sensor dan kita pasang balik guys. Untuk pasang, kita kena start dengan downpipe ni. Kemudian baru kita akan masukkan front pipe ni guys. Okay, jom. Okay, untuk downpipe, nak masukkan dia guys, ada satu lubang kecil tau kat ujung ni. Lubang ni kena align dengan satu juga dekat atas tu dia punya bintik dia ataupun besi tu, jojol tu. So dia kena masuk sini. Jadi korang kena masuk, align, masuk baru boleh clamp. Okay. So size dia ni lebih kecil, so senang nak masukkan. Okay guys, so screw pun dia letakkan tu untuk pegang downpipe ni tu guys. Okay, settle. Kita punya proses pemasangan downpipe kita selesai. So nanti kita akan sambungkan balik auto sensor sebelah atas. Sekarang ni kita nak masukkan cover dry shaft yang kita cabut tadi. Ni just masukkan je screw yang kiri dan kanan guys. Ok, selesai downpipe guys. Kita nak masukkan pipe tengah pula guys. So pipe tengah ni korang dah siap masukkan dia punya auto sensor. Kita dah boleh sambungkan pipe tengah ni. Okay guys, last sekali plug in balik auto sensor guys yang sebelah atas tu. So settle dah. Lepas kita tukarkan full system kat GIRS ni, memang syahdu guys. Dia punya bunyi naik berganda-ganda. Performance juga sangat dirasai. Setiap throttle lebih respon, power deliver lebih cantik dan horsepower confirm naik. Yang kita akan buktikan dalam next video. Kita akan buat dyno. So far untuk setakat ini saya memang happy gila. Dan yang paling best sistem daripada Max Racing ni, dia orang tak buat korang punya ECU detect check light engine dengan sensor selepas cat tu guys. Untuk sensor lepas cat tu, dia ada spacer dan spacer ni membantu
untuk hilangkan masalah check engine dan korang tak perlu delete sensor ni guys. Okay, itu saja untuk update hari ni. Terima kasih banyak semua yang follow kita guys. Jangan lupa like, komen dan share untuk video-video lebih menarik lepas ni. Jangan lupa follow untuk dyno pula next ni. Thank you guys. Assalamualaikum.